Buka bu. Dah mau dah boleh. Mana mau? Nak kebal orang mana nak kebal tu? Iram tu kuimu mesti lauleh ni hana lemah-lemah hakai mesti nak peluk cara lain selain dakwah. Mesti dapat ke taman dekat je tiga. Oh nak kaya calon kalau nak kena. Kepala nak tak tu. Rumah bukti dia mana lu sayang buka nak kata kah nak kau cuba. Betang wirak nanya mana berhubungan nak kau kah. Dia menandu kubangkan ijak permohonan rumah bahkan mak tuan ron pi kali tu rumah long cukup. Kita pun macam tak anda orang lain lah. Alah hai pak kecil raya pun hai. Hana pun pegah pi. Anian dra belum. Nak pegah juga. Gaduh hai bedo. Pegah tu lah kau galak kena lain. Mairan pun ada betul wala kau ni, wala lah kau ni. Kau pegah abang yang nyom dah bakal jaga abah ke. Tak kau tani kabuk urung tuha si ro aku. Ada ayu pan urung debita dengan urung yang tu. Hakik udah tu ada muhur. Alah di punya ni kau je sedang sihat. Dulu tu. Ada semua orang pada dia orang kau. Tu kuimu waalaikumsalam. Lepi. Ke anak urang ayo duduk dak demo. Lepi mana? Ye, barang bio. Ina duduk. Nan duduk lah. Pion. Tak nak tu dak urang luar kan. Kiban kuimu punah hai. Jadi bagi sih kan? Tujuan long kena long nak bahas tentang masalah yang perlu ajaran dakwah. Iram dakwah lah boleh. Iram tu kuimu mesti lah boleh ni hana lemah-lemah hakai mesti nak peluk cara lain selain dakwah. Mesti dapat ke taman dekat je tiga. Ya, dakwah. Aduh. Oh, bukan anak boy. Nak kejap berak nak. Nak kejap roh pun tu. Hai. Mungkin roh pun dah mau. Bang atok leh roh ke. Tapi yang dah macam pucuk roh ni mau. Kan orang hidang lain. Orang hidang awak kat tua ke. Yang mak hong kan dong. Roh makin cak-cak. Terang tahu. Habis tu mata air rumah. Jina pun duduk dalam dakwah. Nak jina duduk dakwah. Ledra orang yang najak si nak dua apa? Dua lepas najak pada dakwah. Lain lagi tak sih. Nyan untuk hiburan betul bagi si anak salah yang dorang pegah. Cuman lagi dakwahnya untuk tak ingat urang kampung. Baik jino, ban masyarakat komen nyobek duduk. Kagak dekor kan. Kemenang sih man putra guna seorang pemimpinnya dalam kampung. Macam masa memang masyarakat tanya perle berjerat ke perle ilmu agama. Bapa YouTube kena jina pepeh tak perlu tanya tadi. Berhati sangat beruntung lo lonjak terlibat coronya Mbak Morono. Pendapat yang sangat istimewa ni je belum. Alepat menerima home. Ambang jino ada masalah apa sih? Banyak memang lagi yang keputusan rono. Ilang lah hadapi dia senyum. Bang, God terima kasih dah ni lagi. Ini lagi yang paling ada dah. Bang, kecil tu. Awak tapi Perlu dakwah apa? Dakwah nak duduk je baklam nak berhala yang. Kok tua aku cerita bunuh bak mak asmara. Dah kok berat kesempatan lu. Kau saja batuk. Nah, geduk-duk main yang lain. Dia fikir lu salah beok lu. Ni lagi baru bak ke dia apa semahan. Ni lewat urang TE. Dia tak nang satu. Pasaran long cik long. Lain yang lain. Nyong tertuput aku jawab asmara. Kau perjelas lah kau je. Nak tu risau lah kau. Biar sangat tak lah kau. Tai nak habis goda tadi. Beok nak tepu cik keng kelung. Beok nak. Dah. Cuba mak nak berempat ke Ratna? Ratna, mana lu hari dia menonji. Kakak mana? Macam katanya upakan mana? Dah kokah cik ada. Kejap tak lah kau lu. Yang tu Ratna rumah dah kokah kan?
Lako kau pingat, bak kayu pingat anak kau balu. Ani nyandra kelong, bak pegah kau. Badu hai bedok. Pegah tu lako galak kino lain. Padahal nak agak kau timang. Kak ulung ayak nak galak aku lain. Kadang lako mai tundu. Ku hai jak tu mak bak nyong lain. Hai mak putra ni pegah dia. Terang ada dengar habai Ratna. Long mana ni harus jingga balong ni dengar mak. Ku nak dengar habai kau. Ni anak dengar, hidung hai kau pesan masalah awak kat luar. Cik kau fikir kura ke, katanya kura aku baik Ratna. Kau teacher legap ayo salah. Si Cik yang gatal. Isi lah kampung ni. Anak tu pekat ni. Kerja benar. Dia dah pegah yang god. Lain gitu. Jadi so dah apa orang tu. So dah kan. Ron ang mo ron yang ka lebih tuha lah mahanya ron. Ini kalau liron so yang layak, benar. Jadi di bidang puan atau bakat bagi si kita yang Lebih dah pak kedua. Ha? Pokoknya memang hanjit dah biarkan ni lagi baru. Baru belum dawangan lu. Mangkah cocok. Ada yang lampak kedua. Hanya lu dengar kan hai. Tak pedih cibek le. Kenapa kon? Anak tak gitu. Lu dengar awak ayo pegah, anda muda pegah. Isi lagi nak kenang yang. sedang punya. Hah? Ay long nari turon muda wanyo ya pega. Jadi hana lu tanggapi dile. Payah tak kalen le bukti dah tak ulu dile betul. Kadang sih ipu dile katnya. Dia pah nawat teror. Lalu Lu lalu sepakatan. karena minyak ketandu, karena bibir dia. Jadi pu bibir. Ini cepat ada boleh lah. Ada kacau keputusan tinggal dapur terengoknya. Hah? Karena barang putih. Istilah haji. Yang jenau tak dengar kabar dari gop-gop. Haji dapat sile walaupun kada depu. Sikap goyan memang kurang galak. Jadi itu yang sebagai perangkat desa, aparatur desa, jadi cocoklah sikap yang terbaik untuk contoh ke masyarakat kita. Cik menang kuimu. Ya. Menang. Cik. Karat nak ajak kena lah. Pupuk ilam kena. Puan tak engkau berasa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kibas marah sehat. Pupuk kena lah. Hai. Aduh adik. Pupuk kena lah kena. Saya tak penting marah yang bunuh rumah yang. Kenapa lah duduk lagi kau? Kau kalau nak jamu yang long turi. Ya, Pupuk kena kena lah. Long tupu salah. Tapi nyo kan yang perlelong pelimah mengkah. Anak payah berlele. Buktikan lah. Bukti yang mengatakan semua. Asmara. Memang lu salah kan? Si kangin kunyo tiga. Lu mentang sakit hati kemara. Pek sang-sang marahkan. Lu perkaru lah kokah. Lu perkaru rumah tangga kah. Tapi cakap usah lah kokah sebetul je. Baik kapan-kapan berita kena Ratna. Hang tu main dengarnya le. Hana Asmara nyo betul tak tak bukti nyo. Kangin Asmara. Ha. Kangin aku. Kangin lu. Ratna. Kah tetap dan salah. Awal kah konjak ke rumah long. Kan iya memang Ni lu kerja dengan kah? Dengan nang lain lah. Seharusnya kakak menang lah marah. Seharusnya kan kacik cik so lah kokah. Kibah lah kokah. Nak genit lah kokah. Nak dede lah kokah. Pami akan depu lagi lah kolong. Pakai hang perlu dari bersalah lah kolong ha? Marah. Pajaan lu kutak lah kokah le. Ha? Kah lah pikat lu lah kokah. Kau perlu mah buktinya marah lu sayang kukah. Nak kata kah lah kau kibah. Ambil tanggung Ratna nyo mantan berhubungan lah kokah. Jadi tujuan kau apa? Hai tujuan lu pulmahnya langgar marah. Seandainya lu je posisi kah nak kau pula kau lagi. Oh ya menyekah kepertahankan lah kau ya sudahlah. Terserah kah. Tapi ni lu nak kau pula yang aku. Nya hana kepuh hana kacok. Kan Jino, kadih bro ge hang katung gelem. Yang berkah tak simpang dia kaduk kapre. Okeylah marah kau kau jinjo. Nya hana kala aku ki pancara kapre di simpang. Okey. Cik cik. Cuma lu tujuan lu kena aku belum aku bukan lah kokah. Yang sanggup tak lah kokah. Pehak hana pehak pelimah dia oh dia lah. Jangan berdalih. Cik nak nanya berkara rumah tangga. Apa sih kau panja bala kolong? Lakor ratain dia. Bab ratai nang gede pun sangka. Lakon pala kolong kang galak kan kato la koro mantan dua tanah. Tek kato la kolong. Lagian marah ke rasa tengok kau kurahkan. Awal gede. Beda dia kena kolong. Kau purah hana bengi. Hai dah cukup pula sakit hati. Hendak mitem ti wala kau yang pakai. Bubra dah juga. Jadi hai tu ni lah kau je buat baklum.
Tekang ah. Bang ku. Kena. Kau kena. Belum dah lepas depan aku. Mana aku kata aku. Balik kecil kau lu. Oh, anak kecil aku. Mau ndak pak ron kau? Balong ideng kuwi mo marota wa wi tempe onda na popo nya kuna ponda kan yanti. Bebeler dah. Nyu cini pegah tiga dan jujur. Punah hubungan Pak Lisi dengan si Atau. Soal jika pada dua. Po mengku, dong ana depu nengku main ada kan nengku. Pejahan depu. Sedangkan rontong ngoyan yang tiga kan depu. Bena sama maklum ne pegaju karena ikut nyanyo urun nemoi salah kampung. Be sampai malai de mandum. Memang butuh ina yang hanaget lebih hebat aja gak. Itu nanti tim ke kampung Taiwan cu. Oh nengku, dong nengku aku depu an pacau nengku. Assalamualaikum. Salam. Tanu. Dua kerja. Pak nak kerja. Bukan nak. Nani nang tahu nak kerja orang ha? Boleh. Bukan bakal nani nang tahu kerja orang. Kita jauh bakal. Mampu api. Bukan nama pu. Sini boleh no. Yang mana dah ngomong kita kuat udah buat kok ni lah. Nanti bila nak ngomong men. Nak mencari lain lah. Nanti tak apa. Ai dek kan boleh. Budak yang mana budak mana boleh kena. Nyo Arda. Nah lu dengar berita-berita dari urungnya. Si Atoknya naik magen sini dalam kampung ni. Oh nengku dong ana depu. Karena dua itu ngapai. Debut iberkah ke sih. Oh nengku dong nengku ana depu. Dia pegah be pegahan depu. Pacau nengku memang anak depu nengku. Emang anak depu orangnya dong. Tugas dong di tempe honda, honda. Bukan Jino ne bantu dong tiga. Tak cari tahu permasalahannya. Ki banjut. Dong nengku mu nya aku tim nengku. Ko brak ya nya pagi kecil nengku. Bukan yang depu. Kau ni be sampai dengan dek kale ni. Anggape ni. Benak pohon dah kecil. Dua je. Mesti apa? Ai dek, bela nya le. Apa kan ada budak selalu. Pandai berita tu mean. Cini dengan aku orang coba. Cini dengan aku. Ini betul lah ni me. Hah? Palu menang lah. Nanti bila nak apa-apa ya? Nak main lain lah. Kau dah yang erat nak rumah. Apa kau erat nak? Barosa nak main erat nak. Orang nak menempang ini lain lah. Nanti siapa? Kau pegah lah erat nak. Siapa pegang erat nak? Saya jangan kena terima bukti balu. Barosa balu terima bukti bah peron kan? Nak main erat nak. Kalau kuja lu barana gula berak si Rana, kuduk si Rana. Kusam baro nu. Kuno berubah nu, rupa jihan berubah nu. Minta mana main yang lain lo. Kuda yang saya balu. Kuda tipu, landak main nu. Boka dek boka dalam halun kai mau. Landak fikir lu, landak main orang 2 bulan. Nak selingkuh lu, nak jangan yang lain nak fikir lu nak tak nak kan. Boka bu. Ndak mau dah boleh. Buat mana mau? Nak kebal lu orang apa dah nak kebal tu. Jino nak jahat betul sudah lah. Oh ya. Anak cerita nak bro nu. Bandung kamu berjanji lele tapi harapan cinta menyapa membebas. Aduh. Ternyata abang erat nak ada pu je. Nyo orang cerita tahu pegah erat nak je pu. Nak kau ada ilmu tak malam nyo. Aduh. Kau hari tu tunggu mau. Mana duduk. Kadang dakwah yo. Orang ni bukan karat nama berpuasa deh. Baram dakwah. Lah katua ke tunggu imungan. Barang ni bukan. Dium lagu. Yo, katua tu lagu-lagu re. Yo bayar tanamah lagu lain no. Lagu je. Bukan. Gara-gara ikan ini mama buang barangan karena aminya terlalu banyak. Alah. Saya tak kena. Tak boleh. Batak. Kau gini macam? Ni bawa ni now. Kau minta jaringan macam? Nak telefon Wainong? Oh, inang cah nak batak.
Awak naik rumah ni. Ku bayar telefon hari. Lo kan tak bawa ina ngapa cai. Aduh bosit. Ai nak mu dua likut dia. Ai apa cai? Kak dah capat naik rumah. Pun nak kaya calon kalau nak kena rumah. Kok kalah dengan kak kau? Dalam kau main ke? Dalam nari tu ke? Alah, mang kaya dayang-dayang. Apa yang tanya orang Nak rumah lah ni. Rumah lo ide rumah nak ajak kenau. Nangke. Tak kau apa cai kan? Kak bakal kakak ke? Salam dari Bang Atok be. Kalau bang, untuk buka kak wala ba? Ajak kakak be. Jut. Oi betul rumah kan? Batok ada teh berina. Oh, mari jaringan gua. Sang berapa bengih caca, no? Letok ka buka, harga-harga ko. Ni ko pihar bayi laptop ji le mana dia merempo ji. Iruan ku irat nak kok itu pulung hina mbak kantinyan le. Kok nak urung pegah? Jaringan tan. Yang nak buat telepon. Lah demo 5 boh tu noh. Mana ka suara cok motor Samri. Karena memegangnya udah putra demo Samru kali basi. Mana ada putra enggak? Mana aja berarti otomatis 2 boh waktu betul. Tak empat eh. Hinya luka hi kata malik ke? Tak hi kata malik. Dia baru pah long batu. Sekejap dulu. Marah. Gimana Marah sehat? Ku sehat. Nyo dah sakit uleg. Kadang-kadang kan sakit. Kalau pakai mentang hak yang batuk. Senang ke kan? Pakai yang batok. Suka Marah? Mari kau pakai. Kok bisa Marah? Enggak ke kan? Kau patih kan dalam pudah kiban batok kan? Nyan Marah kan? Nyan kau pakai lagi ya. Hau bah Marah. Kan kau pisah ke? Kadang kapa? Kah abak kayang pisah kok tak berat banget ke bakal pegah bah. Iya, mami lagi anak kau mang kepu ke. Urusan kah dengan rumah tangga lu? Yang pakai tolong kan? Nak sakit badan kah? Nak sakit ulet kah? Drop mandung tanggung mandung. Kenapa kayu ke dia rata lagi kan? Kabut teh hai Marah. Kabut teh memang nak kokah kah pakai pulung ya urusan kan. Cuma kan banyak mi hana pahli. Ku apa timbang kan minyak kabi saran yang god bacu bek kain pisah gak dengan aku. Ku depu kain pisah dengan aku kan icok kekah kan? Kenyang hai Marah. Banyak mungkin le menyolong nanit ku nak cok lah kokah besah-sah kelong kan. Mau ku perkaruhan gutno. Man, hai dia banyak bak kepegahan apa sedang kau pakai selagian kan? Engkau pisah aku dekon sang agam sabo. Memang kan sabo agam. Contoh lagi kak. Kan sabo memang agam tapi pakai lakau kacak. Memang agam. Jika jawab. Hai lawate, mami lagi lakau kak kan ajak rumah ya biasa ajalah. Ratna, dia tegak kak oh dia. Kasih sedek panas kau. Kan ubah-ubah, pakai lagi an lekah hakal ke kajno. Alah kakulah maram yang lagi an dak kupegah pi anak dingale kan boleh kan buka. Jadi batuk pada iwo. Bukan ada nak kalau kada juga dah biji oleh. Kacau apa-apa memang kacau ke dia kajak juga dia lah. Kajak juga dia lah. Kau tinggal sama mengandung. Santai aja kali. Tak boleh marah bang. Kajak juga dia lah. Pulang kada apa coba dia tadi. Ni ada kan suara Tino. Kau dah ngomong? Dia. Cuba nahon je nak. Ana tenang, proses ke demo kayaknya bergerak megang kah? Kadang ngomong ada dah pegang salah lemo lo. Nyo nak perle lo nak pegahai baca baron. Jadi Bagian lam rumah tangga bio. ke bagian anak ringan dom. Pakai anak ringan dron. Nyo wa masalah ai. Ai pam tahu beli rumah hai kita mang le rumah. Payah nak baron gue mo, dron saku tunggu imum mbak di kampung yo. Punya masalahnya kalau depu kan. Jadi karena si laporan kan. Jadi meno. Orang BG dalam segi tanya uragam anjir silangnya bang. Karena getanyo kali rumah tangganya anjir le kami ne bahkan tababa ni darago. Memang kagala laki di mbak promo yang sah mengkawin apabila nah izin dari istri yang pertama.
Begak-gak ada jaga rumah tangganya, punya perlebek karu. Jino dari segi urinang pegamu no, segi uragam pegamu deh, han akan selesai dalam masalah keluarganya. Yang naik di pula gak malah deh, yang sebagian dari aib pedanya sih. Jino yang nepegah balon saya cekcok, jadi permasalahan itu. Hai masalahnya dengan lagi ada orang bahasanya. Berarti betul yang asmara lapor ke Pak Lumur sah. Hai betul. Salah lah ronnya. Memang yang betul. Boleh Cina mana? Cina pegah baklong, Cina baklong mana nak pegah. Pu sebab ronnya terjadi sampai ni pegat sebuah hubungan selingkuhan dengan perempuan lain. Pu sebabnya Cina ceritakan baklong. Karena tanpa kegiatan yang itu tanpa sebab. Kamu burung. Burung gimana? Hai saya kan malang kan saya kedraw. Makanya mungkin ada orang minta yang lain kira itu. Mana lo nak pegah Pak Ji ha? Jadi tujuan drone ingin putar yang lain, puna rencana kami lain. Rencana sih pun anu ngimu. Emang kawai ikut ke Vendro orang kira aja. Gedanya dalam keluarganya kunci yang harus pertama kita lakukan putar di rumah Allah. Yang harus yang pun ada yang kita kerjakan. Yang kedua sembahyang ni baik tinggal karena yang adalah tiang agama yang harus kita perkuatkan dalam hidup kita. Didiklah keluarga drone yang good. Kata apa good? Drone lah yang pemimpin rumah tangga. Bersering membiasi di malam Jumaat. Ada masjid di malam. Yang ni apa? Yang selaku umat Islam, umat Muslim, umat Nabi Muhammad harus wajib saling memperbaiki dan saling mengajak yang terbaik. Kuntum khairal ummah, kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Itulah yang dikatakan umat. Makanya menan ngimu. Dia lah kedi ni menan. Insyaallah. Hati-hati. Ini lah kemah lebih kurang, bang. Semoga begat dalam keluarga. Oh, tega majin. Ini kan banyak ubat. Mana mungkin dapat salah wina tapi Allah Mahadi. Ciptakan dia Mahadi. Baik dapat salah dia, baik dapat salah dia. Dia memang ada kesalahan, sama-sama ada perbaiki yang kesalahan. Mahana ridho panena ujen bintangan bulan hanam cahaya. Ngồi nè, nói lại cái dù nè, bỏ bộ. Hai, rumah Ratna apa ile? Kamu jauh rumah Ratna ada perle. Oh, rumah kerak naik di toko je dik. Kerak naik naik mana deng-deng yang mana lepas ada buku tu, lagi mi dulu di nama. Makasih Om. Oma, tanya kawat cak urun. Tak aku dia tak magun. Dia dah kemit dulu sabi-sabi. Dah kemit ke sayang dah kepada jiran tengah nampak. Oh ni Pak Ratna, baju hitam je. Apa dah muka oleh kena? Sayang dah pada dia tu tu. Dia habis kok jai. Rumah. Pada anak Ratna itu. Kebetulan dia ada rumah ni. Pak perempuan dia. Ratna. Ratna. Kok ni benar bilang dek? Kamu nak pegang nak jauh rumah nak perempuan. Pupuk nak kena bang putar perleh. Ani ada rumah long teman. Kalau rumah long teh long kan dia. Ayo pupuk perle dengan draw tu lah hadir Ratna. Pupuk nak kena bang. Kan dia apa sinang je mentang. Kan mangat paju-paju bakso je. Ini pupuk dalam belang. Ini dah le lo. Bawa kerja jahat malam. Pak oi lu pupuk main Oh lu. le. Hai bang menye permoh ni sebab kan menyebab permoh ron yang deh long. Long yang perkara ron ni. Tapi menye yang lain nanti Pak Ji. Hangat ada tu asmara. Hai dik. Atra baru SMA apa? Sebutai roy kan? Ngon biasa. Anak kuliah. Mai kan poi le tok le draw ni. Kamu le dengan ji lo. Apa mah ni ko? Hai bang munan depuk bang. Bahnya pegah Pak Ron. Bah kajit orang yang tinang je kan. Dia munan depuk bang kan ijak permoh ron rumah long bahkan mak tuan ron lebih kali doh rumah long depuk. Hah? Orang kapui kan gelong bang. Tentang long hana harga diri. Memang long salah aku bang. Hubungan dengan kau memang betul. Tapi dia seharusnya kan dijaga cik perasaan long kiban. Baik dia hubungan dengan orang dia pegak long lagi dia hubungan dengan orang lain. Ibu tato le benar-benar. Yo enggak penasaran ku. Dipegah ayat dia Ratna. Tato yang kan kena promo. Ku jawab lah dengan Ratna. Ni mana rati segamnya ni.
Yo payah aku tanya bakar nak pujok doang madu. Jadi baru nak ajak rumah long ah. Yang galak-galak long bang. Urusan long yan. Iya nak aku jak asmara. Kok perlu mahkiban keburukan ron. Bek entai fikir nah long yang ngatai galak kron. Harus jikan. Ipikir cik lah kau jigatai cik. Hansip saboy no. Kupikir bangkan uronyan kan asmara hana gak timang lakon. Lupa ji lah kau yang apa. Ron ni ratai neng. Pegah hana gak promoh ne. Jadi gimana mandai hubungannya? Kau madak enak mendang? Hana jadi bang kasih ng asmara menteng. Mahan ng asmara tu nanti yang uronyan teng ulung bek li kasih. Baik menandai hai. Masa dengan perkara yang BO tapi je kebutuh dari dua. Beda kena ada yang baru. Ilung bahai upikir le bahai ku ingat le bang ingat kron fikir kron bijak yang galak na tu. Hana le hubungan tanya bang. Aduh. Pencerai. Di rumah di ide hilen. Ini aku butuh tu. Wah, anak ni aku tanya. Enggak penasaran. Kenapa ya? Aduh, kuai bilang kau dulu. Pupuknya. Hai, benar nak lempok batu je. Pupu dah. Alah hai arda bek kata yang ji hari. Hai aku dengar pinan ji ku. Aku hai le, saya dah tak benci ku. Hai kuap le. Puram masalah dua ni. Ku kada pu kada masalah promoh ji hijak bak lu. Dah. Oh yang pakai berusaha je. Nak kan ngah? Nah, aku ni tonal di tu asmara. Ah. Oh yang Ku ajak promoh rumah lu gara-gara hai. Kalau hubungan lah kau jika ini kau itu kan. Hai ke apa nyan? Kan hubungan tak salah masa hai tak mengen kan. Jadi ada foto mungkin asmara bengih. Oh, mengeh dia mai je kadang mantan cinta lah koi. Kairan koi ada betul wala koi, wala lah koi. Apa yang diam? Dah bakal jaga apa? Ke tak urusan ni kampung untuk hari tu. Anak cinta, ada betul wala koi wala. Yo tak pegang ya. Alah, ada betul wala koi. Nyo benom lah kak. Dan kuih mum nara jana peduk dakwah lah. Empat nak peduk. Pak hidup urung nyo benom lah kak. Kau kena jalan nah? Kejap aku dah bagi cik. Pupu aku deh. Hana lu mun pengen di aku leh. Kau mau bek le, barusan aku dengar masalah yang besar besar. Ro, kau pakai dengan semara. Pupa. Nyan Pak Geci. Alah biasa hai Pak Geci. Apa biasa? Anak gimana nak pegah? Pokoknya biasalah. Puna masalah yang satu ah. Ironya kan buat ni pergi melasan lagi buat tak urusan buat anak muda ni bah. Nian hanjut rak na male tu. Apa ni je satu lah kogop. Nya masa bong kampung male ni memang cara. Alah hai Pak Geci ha. Nya masalah awak baik ni bahas-bahas le ke dia kan lewat masalahnya kabasi Pak Geci. Nian yang kali bukan aku rak na aku ajunya sampai sampai terulang dah male tu. Yang berarti mereka kerja aku dek, butruk aku dek kerja sampai bersangkut pak Honda orang lain lom. Alah hai Pak Geci raya pun hai. Hana pun pegah pi, sang-sang dong tu. Hai berangkat aku dek, saya kata pegah saya kekeng Ni leu. jaga mendang ulungi rumah baik kucok lelu. Bojak aku dek, nya memang sangkut lah mak Honda aku terang ke. Male kampung-kampung. Hek dah ada pegah abang main dengan macam waju. Memang ngenji hantam pah ada abang. Mau pu ada pegah, mau pu itu. Oh, madok yang satu bagi aku. Nadu satu. Nyo di satu dia menobong. Nak menumpuk. Ke sini tak berak kawa tu. Mentatap iko tu. Untuklah telefon mentong. So dia pun udah malang menumpuk kadang.
Ulfa tak? Tiba. Beb. Ini bayaran ni tiba. Okey dah berapa ni? Bukan juga yang pada. Jadi Ulfa kan? Long rujak roh aku guna. Ni long bijak. Oh, bujak tak? Jok Ulfa mengatakan. Ilong Jino kena masalah asmara. Ya. Jadi ku bijak kita, kiban cara laku asmara bujit ke perkara kita. Kiban cara enggak? Jadi Jino melalui pun nomor telefon. Untuk Ika kabel belji ataupun kamis polji pokoknya ke perkara rumah tangga ji hancur. Betul. Sakit hati dek. Ya pegah lu pelakon, tergoda nak koji. Padahal yang boleh pegah nak koji yang ngelai. Liu ngolo bahkan hancet lo main lain. Jadi Nyo kutugaskan bakal kiban cara awak yang duai bancu. Dan nomor tempat untuk kirim. Nyo ulfakan perkara peng kahana menumpuk ngelong menserahkan bak bang dun tu. Yang pokoknya ibutnya basi. Sakit tak hati ku ulfa, dendam ku. Nyo ulfakan yang sakit hati ku lutruh rumah ibak dong yak ku tolong berapa ku. Bijak mak ilong bak tolong berapa ku. Ada hai ketika tu ada tak lah ku ji main nang lain. Yang nak boleh pegang. Dendam no, kalau dah pegang, sampai mati dendam. Pokoknya apa baik sia-sia, baik rupa perlindungan. Bah, dia berak dengan keamannya. Dan apabila boleh, bumbu-bumbu tangan tiapuknya gitu mampu kedua asmara. Gerem. Itu dia bekas kerja bekas hasil. Okey, beres. Okeylah Bang Dun, nak lupa ni lagi yang tak kena. Oh, dia pakai jelas. Okey. Okey, Bang. Nhân Ulfa basi. Biar sampai dia makan jai. Alah, abang pun dah lakon kan. Kecil amannya salah pek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ahmada Studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, action. Assalamualaikum. Lah demo. Hancur, mami aku minang aja gemuk je. Ya, kedelah. Ini dah bahas masalah di pegah di Melajuman itu mah. Siap. Okey, action. Kah. Wahai je amal rumah yang lain. Wahai je indah warung lain. Wahai je amal rumah yang lain. Wahai je. Wahai je amal rumah yang lain. Wahai je rumah yang lain. Bah, udah tak ada. Okey, nanti lagi. Kasep ku doh bukti ji mandum bah. Kok Okey, action.